Hai, Assalamualaikum guys, aku Eki dan selamat datang di channel Eki Tale. So hari ini kita akan bertahan hidup daripada serangan haiwan buas macam buaya, macam rakun, macam nyamuk dekat sungai. Tanpa masa, let's go. Pada suatu hari ada air. Selepas itu ada buaya sedang menghidu. Selepas itu mereka nampak sebuah rumah. Dan itulah tutorialnya. Okay, episode 1 such a nice evening. So dia ni macam bertahan hidup macam tu di entahlah dekat mana ni, tapi macam dekat perairan. Lepas tu korang tengok ada pocik sedang memegang shotgun dan seterusnya. Waduh. Oh, tu tutorial. Oh, ada zombie. Zombie. Apa ni? Macam buaya je, buaya. Boom. Critical. Reload. Boom. Okay. Gamenya cukup simple, hanya tekan. Banyak guys. Oh. Reload. Nice. You found the key. Oh, dapat macam bom macam tu. Aduh. Ada hadiah lagi. Okay. Dia bagi kita 2 bom. Direct to drop monster. Kan ni ke? Tak besarnya. Tapi kurang efektif. Nice. Let's go ke stage selanjutnya. Okay, kita boleh upgrade kat sini. Oh, upgrade untuk weapon kita. So banyak juga stage ni, korang boleh tengok tu. Okay, tapi macam biasa dengan Iki, just try untuk kita tengok game apa, game Android yang best sekarang. So mungkin kita akan sampai ke level 5 je, sebab level 5 tu macam ada UFO. Ya, kita main sampai level 5. Episode 1, let's rock. Tu saja, ada buaya. Banyak sekali buaya-buaya. Alamak, kita kampung. Hampir macam kurang efektif je. Kita reload. Critical. Ni ada ikan Oh. Boom. Critical. Boom. Critical. Boom. Okay, reload dia ni agak sedikit mengganggu sebab lambat juga dia reload. Kita dapat hadiah. Kita dapat bom. Okay, wave line. Ui, siapa tu? Sekarang ada kura-kura grafik saat dia nyawa dia dah sekarat kan, dia keluar dari tangkang guys. Lepas tu dia jadi makin laju. Damn, bahaya guys. Kena cepat guys. Cepatlah reload, jangan lambat-lambat. Ni kena dekat tu. Alah, janganlah reload lagi. Bahaya. Iki kena upgrade weapon kita ni. Reload dia tu menyusahkan. Mana? Kita reload dulu. Santai kawan. Tak boleh santai kalau macam ni. Sabar. Bom tolong aku. Nice. Habis. Let's go. Okay, kita ada bigger clip. What is bigger clip? Iki nak upgrade shotgun lah, kita punya damage. Weapon explosion. Okay, lanjut ke level 3. Danger from the swamp. Tembak buaya-buaya jantan.
Kalau upgrade satu kali lagi mungkin boleh one shot kot buaya-buaya ni. Oh. Boleh jadi ya. Lambat lah dia punya reload guys. Oh. Ni bunyi apa tu? Bunyi punya guys. Reload, tenang. Jangan panik, game ni jangan panik juga. Settle, tak ada reload. 1, 2, 3. Upgrade block pun. Cakalaka. Okay, kita kena tenang. Tembak sekali. Kita faham kalau full kan. Kalau peluru kita full, dia boleh one shot kita. Okay, macam ni kan. Sikit ni boleh lah one shot kita. Okay, kita faham mekanismenya. Okay, jangan panik ya. Okay, yang ni tembak sekali. Kita dapat peledak baru, macam bom baru, bom. Apa ni orang panggil? Apa yang molotov orang panggil. Yeah. Okay, kita ambil. Aduh, kita tembak. Okay, kita try bakar mereka semua. Tu keren lah. Ada tiket bakar. Yang bom ni sedap guys daripada bom tu. Sebab skill dia area, lepas tu damage dia pun still mengalir daripada bom biasa. Let's go. Okay, kita upgrade kita punya damage. So kita lanjut apa ni, quick mission tak. Okay. Boleh gacha juga Apa ni? Macam side mission atau apa entah. Kita dapat rasukan lah. Damage rasukan tu. Tembak lagi. Boom. Kasih bom. Okay, jangan panik. Tembak. Dia mengakak tu, dia macam bang dia menyerangkan, dia mati jadi bulat. Yang menakutkan guys. Kita kasih bom. Awal kita reload dulu. Nice. Let's go. Mission selesai. Okay, lagi 2 wave. Raccoon on the board. Apakah dapat? Raccoon. Sekarang kita ada musuh baru Raccoon. Raccoon di bawah, nampak? Okay, Raccoon kat bawah tu nampak. Critical. Tak critical. Okay, banyak guys, sabar, jangan panik. Sikit lagi guys. Lajulah Raccoon. Laju lagi. Okay, kita upgrade, kita tembak. Ni banyak sekali buaya jantan, kita kasih bom satu kali. Bom. Kurang. Multi kill. Okay, tenang, jangan panik. Itu dia buaya-buayanya. Tembak. Boom. Multi kill. Tembak lagi.
Oh, satu lagi. Nice. Okay, kita dapat rasakan kura-kura datang guys. Tembak. Kita reload dulu. Kita settlekan kura-kura. Jangan lupa ya speed. Oh, no. Blah. Tidak. Wah, sikit lagi guys. Hampir. Hampir. Habis ke? Aduh. Ya. Okay, kita pergi ke last wave ya. Last wave untuk video kita pada hari ini. Sebab kita nampak tu ada UFO tu. Okay, you can only use weapon get photo shooting and to complete this level to help. What? UFO mengambil. Oh, kita boleh pakai ni je. Hanya boleh pakai apa ni? Nyamuk. Nyamuk. Kita hanya boleh pakai senjata. Banyak sekali. Banyak. Dapat bom. Jangan nak tembak ke apa. Oh, tembak lah ya. Bising lah. Blah. Oh, sekarang ada nyamuk juga guys. Oh, blah. Jangan sibuk. Sekarang buaya pula. Bakar dulu. Tembak. Kau diam. Kan tu. Oh, ramai. Kasih bom. Blah. Nyamuk. Batu bom. Let's go. Nice. GG game. Seronok juga. Dah macamlah untuk video kita pada hari ini. Bertahan hidup daripada serangan haiwan buas. Have fun je korang boleh cuba game ni. So tadi kita lawan UFO tu ada nyamuk lagi. Nyamuk tu menyusahkan guys. Beci lagi. Dan mungkin itu saja video kita pada hari ini. Kalau korang suka jangan lupa subscribe dan like. Kalau korang ada apa-apa game nak suruh kita mainkan, just tulis kat komen. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye bye. Started as a whisper, message from a new